Seorang pemancing yang dilaporkan hilang selepas sebuah kelong memancing roboh di Sungai Lurus Batu Pahat Johor ditemui maut kira-kira 0.8 batu nautika dari Parit Hailam, Senggarang. Mayat Muhammad Faizal Muhammad Nur, 45 tahun dijumpai tersangkut pada runtuhan kelong itu kira-kira jam 3.50 petang semalam oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, mayat mangsa berjaya dibawa naik ke darat sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Nora Ismail HSNI untuk tindakan lanjut. Katanya siasatan awam mendapati kelong berkenaan dipercayai roboh akibat angin kencang yang melanda beberapa kawasan termasuk lokasi kejadian. Beliau berkata 7 lagi mangsa yang diselamatkan ialah 4 lelaki tempatan berusia 30 hingga 51 tahun dan 3 warga Indonesia berumur 31 hingga 41 tahun.